Kebun banyaknya buah dia ni. Orang comelnya. Beli Kelantan ni tadi beli pokok Kelantan ni. Beli biji ke beli anak? Beli anak tadi. Oh comel. Macam betul-betul beli mahal buat solok bulan puasa kan. Ini buat solok dah ni. Boleh dah. Ke menjadi lah tengok menjadi pakai akan benar apa bajet AB ni. Banyak lah sana banyak tengok. Ada yang boleh putih sini. Boleh putih buat solok sini. Oh. Jadi abah pun nak fokus buat benda macam ni. kita reka bah. Kalau beli berapa harga tu? Ini Beli macam ni. 500 kan? Dia ada bajet AB buah yang tu lah tu. Penuh dah. Tasik biru kondan, rawan Selangor. Oh. Raja. Raja lah menatu anak menatu kita. Oh, belah sini lebak teh. Ha? Ni kalau tak ambil tak rosak ke sini, tak masak sangat ke? nak ambil tu tak ambil. Oh. Boleh dah ni buat solok ni? Boleh dah. Oh, boleh sangat ni. Tak. Tak pernah ambil lagi ni? Kok. Allah. Ayah. Sekali lebih tu ni. Sekali lebih. Padi macam ni. Padi ni ke padi? Padi. Baik, padi tak umum macam yang tahu ni. Wah, ni tahu padi ni. Yang pun nak buah kan ni? Ada padi wangi ni bah. Padi Berangi. proses ke simpan bagi ke ayam. Simpan. Tak banyak. Tunggu air dia. Dah bagi. Air dia ada tiga. Hidup pada macam kangkung dan suku ayam. Begitulah cerita dia. Ini raja.